samping, ikat samping, ada bermacam-macam cara dan memberi makna tersendiri. Itu semua yang penuh tersirat, yang begitu cantik dan indah sebenarnya. Tetapi hari ini betul kata Saudin tadi, kita dah mula nak terkikis baju-baju Melayu. Sedangkan susah katakan, satu ketika dulu Jackie Chan pun pernah pakai baju Melayu ni. Kalau ingat kan, kalau kita lihat daripada segi pakaian itu, dia amat kemas, cantik. Tetapi itulah dia, hari ini kita dah mula, macam contohnya yang saya pakai kan ni, ini bukannya kalau ikut betul baju Melayu, dia macam nak kata kurta yang dah kata terpengaruh dengan Arab, macam tu kan, bercampur lah. Ada bercampur. Jadi sebenarnya cantik kalau kita masih kekal dengan, memanglah kata orang tu, kita ikut peredaran fashion, tetapi dalam masa yang sama kita jangan lupa akan kita punya. Satu hari nanti macam mana pun kita akan balik. Jadi pada saya itulah dia. Dan Melayu itu harus kata orang bangga dengan kemelayuannya.